perbendaharaan ilmu. Maka Nabi aku perbendaharaan ilmu. Dan Ali itu pintunya. Maka dengar hadis ini. Kaum Khawarij, idengo le kaum Khawarij Nabi na lu pegang apa? Ku pegang Nabi. Ali pintu ilmu. Ulunnya budak ilmu mana ni? Perbendaharaan. Mana perbendaharaan tu budak. Petinya ilmu. Dekatnya Nabi adinya pintu ilmu. Maka dengar hadis Nabi-nya atau dengar burung Khawarij yang menyimpang daripada agama. Ya, ku dengar oleh orang. Dengarnya mah dengki awaknya. Dengki mereka itu akan dia. Ya. Didengar apa hadis Nabi benar oleh awak Khawarij, dengki mereka itu akan dan berhimpun mereka itu 10 orang yang besar-besar. Mengumpul awaknya. Nyok ule-ule balak awaknya. Ulama-ulama paling kaya awaknya. Awak Khawarij 10 orang. Berkumpul. Kenapa kau? Karena dengki hati awaknya. Hana kepercaya bahawa Nabi kepegang yang adinya adalah pintunya ilmu. Hana percaya awaknya. Munyo Nabi kau patih bagi. Tapi munyo Ali yang patih. Karena dengkinya kepada Ali. Mereka gak akui adinya. Sayyidina Umar mentong Ngak Abu Bakar waktu dihujah oleh para Yahudi Nasrani ni leh, hana tangguh hujah. Payah hui, kepekau sabar. Munyo lagi ni, Amir, nuhoi Ali, hana tangguh jauhnya. Ali lah yang begitu. Pernah tak bawa riwayat kan? Ya. Karena berdengkilah orang Khawarij tentang keilmuan daripada Ali. Maka berkumpul awaknya ule-ule balang awaknya sekali. Ulama-ulama rakyat yang itu tu berkumpul gitu awaknya. Ya, membicarakan kiban. Ya. Dan kata mereka itu kami tanyalah. Ya. Kata mereka itu kami tanyalah daripada Sayyidina Ali masalah yang satu. Betapa dijawab akan kami. Maka jika ia jawab bagi orang daripada kami akan jawab yang lain-lain, maka tetaplah ia alim seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hujung tanya. Ali hujung pertanyaan makanya adalah ia Ali seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, nyonya. Titik yo. Nyatalah. Si lain makanya nyatalah ia alim seperti kata Nabi. Maka nyatalah alinya betul lagi ke Nabi bawanya pintunya ilmu. Munyo wujud pertanyaan kepada Ali jauh yang berbeza-beza. Tahu pertanyaan berarti tipe-tipe berbeza. Beda jawaban. Munyo je
Mati betul lagi ke Nabi bahawa Ali itu adalah pintu dan kuncinya ilmu. Ya. Itu ya. Maka datang seorang daripada mereka serta katanya, Ya Ali, duduklah dulu oleh itu. Ya, kemudian Mbak Ali, adakah ilmu terlebih afdal atau harta? Dia tanya tak boleh. Ilmu apa ada yang berbeza? Dia tanya dia, ayah ni, tu yang terlebih afdal, ilmu apa harta? Nah, dia tanya menjawab kawan dia. Tu yang lebih afdal. Ilmu apa harta? Mesti cara boleh kita tanya, munyo minta ilmu, na hana harta, ana tici. Aku lagi nak tanya. Ini bahasa tanya. Apa katanya? Ai tanya untuk ilmu, na hana harta, di mana untuk ilmu? Apa? Kau dah bukti kan? Tanya. Gimana yang tanya? Kau ada bukti dan untuk ilmu. Kau boleh di harta. Hampa tadi. Maka kita tanya ada apa kau ada? Nanti anak ilmu, nak harta ada, nak doa berguna. Ada tak bergunakan sih? Memang dia. Maka kita tanya. Lewat kawarin yang Ilmu dia tu. Kaji bawa harta. Tu lebih afdal. Mana afdal yang lebih Terbaik. Sebaik-baiknya. Pu ilmu, pu ke harta. Ya. Karena ilmu harta sih. Kena harta ada, anak ilmu ada, anak dekuan ada lagi. Mahu ada ada. Ya. Hanya nak ilmu. Jadi pula tes. Urun yang kawalis mono yang malim-malim sino. Malim urun dia. Tes Ali dia wang. Atas Ali. Yang mono masalah hadis ke Nabi mono. Ilmunya perbendaharaan daripada ilmu. Sedangkan Ali itu adalah pintunya ilmu. Berarti kau di baru Nabi yang lain kan ada. Abu Bakar dengan Sayyidina Umar mentong. Talu diujar. Makanya Nabi itu pun. Awaknya, awak-awaknya hamati haitim. Maka awaknya lebih cik daripada Ali. Maka dipeslah. Afdal lah. Hanya berat tu lebih berat. Tu yang lebih berat. Hanya berat nak kan? Mana yang lebih baik kan? Hanya telik kan? Lebih afdal. Jadi memang boleh. Dua-duanya boleh. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Yang mana berat? Mana lebih penting? Dia pada. Ini yang afdal itu. Ini lagi ya. Adakah ilmu terlebih afdal atau harta? Yang itu pertanyaan dua kerak tu. Buka adakah ilmu yang lebih afdal? Buka harta yang lebih afdal. Nah, lagi apa lagi? Buka ilmu yang lebih afdal? Apakah harta yang lebih afdal? Maka jawabnya ilmu itu terlebih baik daripada harta. Dia jawab. Dia jawab dia Ali. Ilmunya lebih baik daripada harta. Maka katanya, apa dalilnya? Kalau haitin tanduhnya. Haitin tanduh. Berarti kita boleh kan pilihan apa? Afdal bandua mana di? Kena gini. Tol tu afdal ilmu, afdal harta. Dia jawab dia ni afdal lah ilmu. Punya betul afdal ilmu pak dalil. Tok dalil pun. Nanti kalau awak-awak jenuh baca-baca dalil. Baca-baca dalil. Baca-baca dah dalil. Ya. Ni hang dalil hawa. Ya. Apa dalil engkau? Maka jawabnya, ilmu itu pusaka daripada anbiya. Mungkin tadi munyo ilmu pusaka daripada anbiya. Para anbiya, para nabi-nabi. Ya, jauh dalil ni. Nanti kita jauh dalil. Ya. Dan harta itu pusaka daripada Karun dan Fir'aun. Ya.
Saudara. Dah lebih ke? Dah lebih ke? Cakap ada. Ada berdua kan enggak mana? Ini kan? Berdua kan enggak mana? Afdal berdua. Tiga rundur gaya. Tipir raja yang paling kaya. Tahu yang lebih kau? Jauh dah ni. Pantai macam ni jauh. Mana jauh? Ilmu ni kan adalah pusaka daripada Anbiya. Ada kebenaran dari pusakanya para Anbiya, yang pewaris para Anbiya. Mempunyai hartanya dari si Karun dan Fir'aun. Ya, hartanya. Maka kembali ia dengan jawab ini. Ya, kembalilah. Kata lu sama 1-0 dah. Kata lu. Maka datang yang kedua. Dia kata apa kata lu? Kaijak bahaya ibak mengaji yang tunjuk tiga. Mana kemah? Kata lu. Ya, yang kedua. Tunjukkan pertanyaan tamu. Tingkat pada dia lah kalian ni. Itulah lu juga. Yang ijak dulu. Ya, jadi ijak yang kedua. Datang yang kedua dan menanyai seperti tanyai seperti tanyai orang yang pertama. Lagi kumpul. Maka jawabnya seperti yang pertama. Maka katanya, apa dalil engkau? Ini kita jom dulu. Masalah afdal ilmu dan harta. Yang kedua. Seolah-olah itu guna mubah Ali. Dalil ni kita. Apa dalil engkau? Maka jawabnya, harta itu sangat susah engkau mengawal dia. Nyan. Jauh. Munyo harta sangat susah untuk kakawai, untuk kajaga sangat susah, dan ilmu yang mengawal dia akan dikau. Ya, katalah Allah sebab. Apa tu? Pertanyaan tambah tapi jawapan 10 jawapan beda-beda. Pertanyaan dalilnya beda-beda. Rujuk pertanyaan tambah, mandum tambah pertanyaan. To lebih afdal ilmu dengan harta. Jawapan ni sama, dalil ni beda. Rujuk dia jawapan dalil guna. Yang pertama guna apa guna? Soal jawapan sama dalil. Harta ilmi itu adalah pusaka daripada Anbiya. Harta adalah pusaka daripada Karun dan Fir'aun. Yang kedua guna, rujuk pertanyaan kita lebih afdal ilmu daripada harta. Maka dia jawab, munyo harta. Tanyo daya jaga ni. Munyo harta. Dalil ni pun munyo harta. Tanyo jaga. Mana ni pun hamangan dengan tanyo ngon harta. Okey. Peng mantu di bantai. Munyo harta daya jaga kan kita titik dulu dak peng itu rumah dia. Cocok-cocok dia milik Allah. Hanya kan. Tapi kalau ilmu ia menjaga. Apa betul yang menjaga ilmu? Ketika dia berbuat maksiat, ada ilmu yang menjaga dah. Ya. Yang adalah yang dalil ni. Yang jauh yang kedua. Ya. Maka kembali ia. Maka datang yang ketiga dan menanyai seperti yang pertama dan jawabnya sepertinya. Maka katanya, apa dalil engkau? Pertanyaan ini sama. Jinokku dalil kah? Dipikir kan lewatnya ditunjuk dia dalil ni fikir tak apa mentau nyanyang tau. Nyanyang tau. Dengan kemenjibaan Ali. Kemenjibaan Ali. Ya. Maka katanya adalah tiang
Yang adalah yang mempunyai harta seteru yang amat banyak. banyak. Nyolong tu. Jangan. Dia kena ahli dalil ribu dalil di kena lewat keluarga. Maka kata ahli bunuh adalah yang mempunyai harta itu atas seteru yang amat banyak. Lawan. Orang yang letak harta dia butuh. Hanya nak efek lengok. Ya. Dia jauh dari kencang orang ni. Dia Dan datang orang musuh. yang mempunyai ilmu beberapa sahabat yang amat baik, yang amat banyak. Ya, tu kali kosong. Dia boleh ahli bila beda jawab lain. Munyo harta bunuh, le harta le Musuh. betul mana? Betul. Betul mana? Betul. Lagi bang betul mah. Betul. Main proyek tanya main yang mentong licik ni. Dan mengkat mentong licik tanya. Lelek pertimbang Tak. Talu tai dia nyampe talu tai dah singkirkan kau. Dengan sebab apa? Yang dunia. Yang mana nyolong harta andam panjui jika dincarnya, perampok ka dincar. Jina le harta tanya, hidup tanya jaga. Dah bayi kau. Ya kan? Dah bayi kau. Ni tanya nak tenang bak kau nya. Apa je pak harta, pak tanya. Tapi kalau ilmu, le sahabat, le ngot, meriah, ngot. Macam kata le mutu. Kalau harta tanya le mutu, pergi pegang krikat dulu. Le harta kakak ya. Pergi pegang krik. Kau kan mutu dia. Ya. Tapi munyo ilmu le sahabat. Lagi tanya, sahabat kita. Sorry. Lagi tanya apa? Itu ni apa? Kita tu dulu. Kita lapar. Bang tu ya bila. Bang nak kupon nak kau. Dia dah bilang. Aku mana ada ni nama bila. Maka datang yang keempat. Ya, tuklah yang kepedalam seperti yang dahulu jual. Maka katanya, apa dalil engkau? Pun dalilkah? Maka jawabnya, apabila engkau biayai pada harta kurang ia dan engkau biayai pada ilmu bertambah ia, maka punya harta makin kata belanja makin kurang. Punya ilmu makin tak minta ilmu makin bertambah. Kita bagi ilmu Makin bertambah, makin dah bagi ilmu. Oh dia tanya dah butuh ilmu. Dia tak bagi ilmu juga yang ada butuh ilmu. Makin bertambah ilmu mak tanya. Lagi yang kepupuk dia tidak urut, mentemi amalan ji bak rosnya pahala, mengalir pahala ji mak tanya. Bang punya harta tanya. habis. Anak tak kerja. Belanja mentong. Habis. Ya, kaput kosong. Kaput kau. Apa kosong? Nanti tak kalau dia bulan ni. Maka katanya apa tadi? Dulu apa dulu? Yang kelima. Yang kelima tau? Seperti yang dahulu juga. Maka katanya, apa dalil engkau? Maka jawab orang yang mempunyai harta disuruh akan dia dengan nama kikir, dan yang mempunyai ilmu disuruh dengan dia nama Mulia. nama disuruh disuruh Seru. munyo harta makin le harta inti di makin Jadi kan dikuinya dia kalian
Munyo urang na ilmu, makin le ilmu makin muli. Makin makin le tapah ada, makin le ada, makin bukan mulia dia. Bukan dia dermawan, makin krit. Pakau makin krit karena pakau takut mengkurang tu. Dek kita. Tiga bila. Buku tepat. Ya. Jaga. Tak umur malam buku tepat ada. Dia punya apa tebi? Tak. Ugor yo. Mamnya ilmu umur malam dah bisa. Muli. Ya. Ada bird tetap tanya harta itu. Lebut dia tetap tanya harta ini. Tak je baik. Standar. Bejik kita tanya orang yang ada untuk dia. 50-50 nak. Ada. Nanda mati dia tu. Dan minta lagi mantu. Dan dengar mantu kita. Untuk tanya cakap untuk malam dia kita tadi. Dan dengar mantu asal kitabnya mantu kaji. Mengingatkan hati kita. Zikir kepada Allah Taala. Zikir itu bukan la ilaha illallah, tetapi baca kitabnya mengingat kepada Allah Taala. Kau mengingat cik tak? Ya. Mengingat ku yang dia tanya, semua malam dia. Ha? Mau ada rezeki. Dia lebih dan kita sangat rugi. Baca tanya menyesal, waktu kata mula mau. Ya. Ya. Dan yang keenam, seperti yang dahulu jawab, maka katanya apa dalil engkau? Maka jawabnya harta itu dapat dicuri. Ya. Maka jawabnya harta itu dapat dicuri dan ilmu tiada dapat dicuri. Ya. Menyo harta jika curi. Ada tanya. Ada tanya. Pada cu, mamnya ilmu. Pada ada cu ilmu. Punya pada yang tu. Punya kata. Ji cu. Ilmu gimana cu? Punya pada mengodah minta ilmu. Ya. Ilmu. Ya. Dapat biru be. Ada. Mengalir juta, kena mau ada border. Ada border. Ini yang bau gan kena, mau kita jauh. Ini apa be ada dia? Oh, mana dia? Ini betul yang kata tadi. Ini lagi yang udah tinggal aja aja lah. Berarti janji pun dah waktu ni balik. Jadi Allah jawab mudah-mudahan bermanfaat. Apa inti dia itu? Ini tentang masalah ilmu. Inti pengajian tanya tentang masalah adab ilmu. Jadi Yang aja ada kan? Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu